Pergilah masjid. Bilal pun pergi masjid. Yelah, biarlah Bilal. Jangan nak makan ni tak ada. Janganlah bezakan. Mak bapak dia ustaz dan ustazah. Ustazah dan ustaz. Mak bapak dia? Mak bapak Bilal? Yelah. Mak bapak you? Pandai je Jaden ni bagi alasannya. Bila mami suruh pergi masjid katanya mak bapak Bilal ustazah. So sebab itulah Bilal pergi masjid ya. Bukan ustaz. Orang biasa je. Ya ke? Tapi you boleh jadi ustaz. Apa? Dah tertinggal jauh dah baby Dia dengan tak apa yang fikir macam tu. nak buat macam mana? Babi cakap, bagus saya pergi masjid. Solat kat rumah lagi bagus. Siapa ajar you? Nampaknya Jaden tak suka bila mami compare-comparekan dengan macam tu. Tapi rasanya mami saja je nak menyakat ni. Nak tengok reaksi Jaden macam mana nak jawab tu. Dia solat kat rumah lagi bagus. Ya ke? Pergilah masjid. Bilal pun pergi masjid. Yelah, biarlah Bilal. Jangan nak makan ni tak ada. Janganlah bezakan. Mak bapak dia ustaz dan ustazah.